Weh, gambar ni gerak doh. Ini guna AI dalam Honor 400 Pro ni tau. Okey, kita try satu lagi gambar menggunakan AI image to video. Okey, kita guna gambar saya masa tadika ni. Kecil dah buat performance. Okey, kita tekan sini. Tengok apa jadi. Weh, comelnya. 40 kali saya repeat tengok. Okey, next is AI eraser. Korang tengok ni. Sekali tekan je, terus dia remove gambar kawan saya ni. Clean gila pula tu kan. Power. Sekarang kita try AI cutout pula. Tengok contoh gambar saya ni. Kita buang je dia punya background kat belakang tu. Kemudian kita boleh letak tampal. Contoh dekat sini saya terus pergi ke Eiffel Tower. Mantap kan? Korang pernah tak ambil gambar tapi dia punya angle tight gila? So AI outpainting ni boleh bantu korang untuk expand background tu. Especially kalau tight shot. Korang tengok ni, cantik je, tak nampak pelik pun. Semua AI tu daripada phone ni je, Honor 400 Pro. Lepas ni kita akan explore dia punya kamera dan juga dia punya full review. Jom kita explore sama-sama. Follow.